Korang nak tahu tak, dekat China ada satu laluan yang paling penting kat dunia. Kalau tak ada laluan ni, confirm tak ada apa yang kita ada sekarang. Laluan ni menghubungkan daripada China, Xi'an, sampailah ke Eropah. Laluan inilah digunakan oleh para pedagang zaman dahulu untuk orang bawa barang-barang dagangan seperti sutera, kapas dan macam-macam lagi lah. Laluan ni lah dipanggil China Sea Road. Dan yang best ni sekarang ni, korang boleh sendiri experience untuk mengembara dekat laluan ini. Antara tempat menarik yang korang akan pergi kat Laluan Sutera ni adalah, yang pertama sekali, korang akan dibawa menaiki unta dekat padang pasir Don Huang. Korang mesti ingat unta dekat Arab tu kan? Tak. Kat China pun ada. Banyak pula tu. Korang bayangkan korang diberi pengalaman menaiki unta selama hampir 45 minit. Dan sepanjang korang naik unta tu, korang boleh nampak ratusan unta-unta yang lain yang dinaiki oleh turis yang lain. Sepanjang, sepenuh-penuh dekat padang gurun tu. Korang experience lah macam korang sendiri, para pedagang zaman dahulu. Bukan itu saja, korang juga akan dibawa untuk melihat tembok besar Cina. Biasanya orang pergi tembok besar Cina dekat Beijing, tapi dekat Laluan Sutera ni korang akan dibawa di sebelah barat, yang mana di penghujung sebelah barat. So selain daripada tempat sejarah tadi, korang akan dibawa ke Rainbow Mountain, yang mana Rainbow Mountain ni seakan-akan di Peru. Saing-saing lah. Rainbow Mountain adalah gunung yang kita boleh tengok. Satu viewpoint ni, kita boleh nampak jaluran-jaluran berwarna rainbow di sepanjang gunung-gunung tu. Korang mesti ingat, dekat China ni tak ada tempat-tempat Muslim. Tak juga. Sebab apa? Kalau korang pergi Telanjur bersama dengan Jakarta Travel, kita akan bawa korang untuk tengok sendiri macam mana rupa masjid-masjid di China ni yang usianya ratusan, ribuan tahun. Korang akan dibawa ke masjid-masjid ni dilanjur, yang mana bukan saja korang ziarah masjid, tapi korang juga akan diberi untuk merasa mengitarik original buatan orang-orang lain. Kalau korang nak rasakan experience yang mana Muslim friendly, makanan sedap, hotel cantik, transport baik, tempat-tempat menarik, tour guide berpengalaman, jangan lupa follow Jakarta Travel. Kita ada open trip untuk China Sea Road sepanjang bulan April, Mei, September dan juga Oktober sahaja. Sit terhad. Dan macam biasa, kalau korang nak travel ke China, jangan lupa contact Jakarta Travel, di mana impian travel anda bermula.